Ni. Kamu Ustaz nak belanja kat pasar. Kamu. Ustaz nak cari seramat. Ustaz nak ajak semua simpan 4 batu, peda mata ayak, kengak, salah, semua. Simpan 4 habis ke lupa. Duduk sama-sama. Mai pada 15 hari bulan ini dekat dataran Datuk Syekh kita ada buka puasa. Buka puasa bukan tak belanja. Kita buat kerja ni boleh buat untuk berbuka puasa bersama-sama pada hari tersebut. Pada hari tersebut kita ada majlis berbuka puasa yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tuan Abu Bakar Hamzah, Menteri Besar Polis. Pada itu ada nasi gulai daging. Lepas tu ada bubuk lambu. Dengar kata ada ayak macam-macam juga. Tapi kan, kalau hampa seni hari nak buat makanan daripada umur, contohnya kuih cara, ayak asam. Aku tu pun dalam kurang tidur. Bawa mak lah hari. Bukan apa. Lah kita ni duk biasa buka puasa dengan benda-benda tu lah. Buat ni hari. Dan yang paling penting, jangan lupa bawa tiket. Kut kita juga kena ampun. Okey, jadi jangan lupa pada 15 bulan Mac ini sama-sama kita mai. Dekat dataran Tok Syekh. Dataran Tok Syekh, okey? Nak petang jumpa di sana. 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 Jumpa di sana.